Ya, Alhamdulillah. Sebenarnya saya tak sangka pun saya nak boleh dapat emas sebab tengok kalau ikutkan starting list tu memang ada fighter. Tapi Alhamdulillah saya boleh dapat emas. Terima kasih untuk Umi Ngabah walaupun tak mai kat kakak tahu Umi Ngabah doa kat kakak, tak tinggal doa kat kakak. Terima kasih untuk Umi Ngabah. Untuk saya sendiri sebab hari ni ulang tahun saya yang ke-17. So, Alhamdulillah. Terima kasih coach, Pak Ku, Coach Faiz, Coach Hani, Kak Mira apa semua sebab jaga fitrah tadi dekat Omak. Saya memang nak buat yang terbaik lah. Memang semalam saya set kepala saya memang nak lawan, nak fight untuk gol. Saya doa banyak-banyak sebelum naik pentas pun saya memang tak tinggal doa. Bismillah banyak-banyak. So ni lah saya boleh atasi Sarawak. Tadi waktu clean and jerk saya dah lembek dah. Waktu warm up tadi saya memang tak rapat pun sebab saya lembek, tak ada tenaga dah, tapi saya fight juga lah nak ambil gol.